Dekat tangan saya sekarang ni ialah iPhone 15 Pro. Macam yang korang tahu, iPhone 15 Pro ni model dia kecil daripada 15 Pro Max, tapi kecil-kecil dia pun 9 inci juga nampak sedap jugalah bila nak pegang tu. Variant dekat tangan aku ni ialah 256GB punya. Tetapi adakah ini convert? Tidak. Apa barang convert? Ini OriSIM under set Japan. Nampak boleh cucuk SIM card. 15 Pro ni dia punya kualiti kamera dia, nak ambil video, nak ambil gambar, memang cun. Tak percaya, jom kita tengok. Alang-alang dekat depan kita ni ada update shell out kan. Jom kita tengok. Nampak tak? Mantap. Clear bye. Kalau dia punya video pula, boleh zoom sampai 9 kali. Dan walaupun dah zoom, dia punya rekod tu sangat stabil ya. Sangat stabil. Dia tak bergegar-gegar. Kamera depan pula kualiti dia pun sama juga. Boleh dapat sampai 4K 60 fps. Dan dia boleh zoom sampai 2 kali lah kalau untuk cinematic mode. Semua ni 256GB sahaja, 2715 OriSIM.